Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pengisytiharan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 3 April 2013 berhubung dengan pembubaran Dewan Rakyat. Pada 5 April 2013, semua Dewan Undangan Negeri juga telah dibubarkan dan pada hari ini SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas. Menurut Pasal 4 Perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, SPR perlu mengadakan suatu pilihan raya umum di dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran itu. Bagi membantu SPR menjalankan pilihan raya itu, penyerahan red oleh pengarah-pengarah pilihan raya negeri kepada 222 pegawai pengurus pilihan raya dan 1088 penolong pegawai pengurus akan dibuat bagi tujuan memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen. SPR telah memutuskan untuk menubuhkan 379 pegawai penguat kuasa yang juga merupakan ketua bagi pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya. Bagi menjalankan PRU yang ke-13 ini, SPR akan menggunakan 8,789 pusat mengundi yang mengandungi 26,219 tempat mengundi ataupun saluran. Bagi maksud hari pengundian awal, sebanyak 544 pusat mengundi dengan 882 tempat mengundi akan dibuka. Manakala bagi pengundian biasa, sebanyak 8,245 pusat pengundi disediakan dengan 25,337 tempat mengundi akan dibuka. Bagi tujuan membantu SPR menjalankan PRU yang ke-13, seramai 234,905 orang petugas pilihan raya akan dilantik. Untuk PRU yang ke-13, sebanyak 400 juta ringgit Malaysia diperuntukkan telah diperoleh oleh SPR bagi menjalankan pilihan raya ini. Daftar pemilih yang akan digunakan bagi PRU yang ke-13 ini ialah daftar pemilih induk 2011, daftar pemilih tambahan suku tahun pertama 2012, suku tahun kedua 2012, suku tahun ketiga 2012 dan suku tahun keempat 2012 yang dinyatakan dalam notis pewartaan yang akan diwartakan pada 11 hari bulan April 2013 esok ya. Daftar pemilih pilihan raya itu mengandungi 13,268,002 orang pemilih yang terdiri dari 12,992,661 pemilih biasa, 161,251 orang tentera dan pasangan, 111,136 orang polis dan pasangan, polis gerakan am PCA, serta
2,954 orang pengundi tidak hadir PTH luar negara. Daftar pemilih pilihan raya dalam bentuk cakera padat compact disc bagi pilihan raya ini akan mula dijual pada 15 April 2013 dan dalam bentuk buku pada 19 April 2013. Para pengundi boleh membuat semakan daftar pemilih untuk mengetahui maklumat pusat mengundi dan saluran mengundi mereka melalui laman web SPR www.spr.gov.my. Portal PRU ke-13 www.pru13.gov.my atau melalui sistem pesanan ringkas SMS dengan menaip SPR jarak, semak jarak, nombor kad pengenalan dan hantar kepada 15888 mulai 15 April 2013. Bagi semakan melalui SMS juga, SPR telah menyediakan kemudahan tambahan seperti berikut. 29292 bagi pengguna Celcom, 33080 dan 22789 bagi pengguna Maxis dan 33080 bagi pengguna DG. Semakan boleh dibuat dengan menaip SPR jarak, nombor kad pengenalan dan hantar kepada nombor-nombor tersebut. Para pengundi juga boleh menelefon Ibu Pejabat SPR di Putrajaya 03-8885-6565 dan pejabat-pejabat pilihan raya negeri. Sehubungan dengan itu, pada hari ini SPR yang terdiri daripada 7 anggota ahli panel, iaitu saya sendiri selaku pengurusi, Timbalan Pengurusi Datuk Wira Haji Wan Ahmad bin Wan Omar dan 5 ahli-ahli lain, iaitu Datuk Haji Ramji bin Ali, Datuk Dr. P. Manugaran, Datuk Christopher Wan Suki, Datuk Haji Mat Yusof bin Haji Mansor dan Tuan Haji Abdul Aziz bin Khalidin telah mengadakan mesyuarat khas dan mengadakan mesyuarat khas hari ini dan mengumumkan tarikh-tarikh penting bagi PRU ke-13 adalah seperti berikut. Tarikh keluar rit 11 April 2013 Khamis. Tarikh notis pilihan raya 12 April 2013 Jumaat. Tarikh penamaan calon 20 April 2013 Sabtu. Tarikh mengundi awal 30 April 2013 Selasa dan tarikh mengundi 5 Mei 2013 Ahad. Jika ada pertandingan, bagi memastikan proses pelaksanaan PRU ke-13 ini berjalan lancar, SPR memohon agar semua pihak mematuhi undang-undang dan peraturan serta arahan pihak polis yang bertanggungjawab untuk memastikan ketenteraman awam semasa PRU yang ke-13. Parti-parti politik, calon-calon, petugas-petugas dan para penyokong parti serta mana-mana individu lain yang akan terlibat semasa berkempen hendaklah mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan pilihan raya serta tata susila berkempen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh SPR. SPR juga ingin mengingatkan calon-calon dan parti-parti yang bertanding mengenai kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya
1954 Akta 5. Bahagian 3 Akta 5 menyeraikan segala perbuatan rasuah yang jika seseorang itu disabitkan dengan kesalahan itu, dia boleh dikenakan hukuman penjara dan denda. Kesalahan di bawah bahagian 3 Akta 5 ini merupakan kesalahan yang ditetapkan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 yang mempunyai kuasa untuk menyiasat mengikut peruntukan undang-undang mana-mana orang yang melanggar mana-mana seksyen di bawah bahagian 3 Akta 5. Sepanjang tempoh PRU ke-13 ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memantau apa-apa aktiviti bagi memastikan mana-mana orang yang didapati melanggar Akta 5 akan disiasat dan jika mempunyai bukti yang lengkap akan didakwa. SPR juga ingin mengingatkan bahawa pada hari pengundian, tiap-tiap majikan dikendaki memperuntukkan tempoh yang munasabah pada pekerja mereka untuk keluar mengundi. Subsection 25 dalam braket 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memperuntukkan seperti berikut. Tiap-tiap majikan hendaklah pada hari mengundi membenarkan suatu tempoh yang munasabah bagi tiap-tiap pemilih yang bekerja dengannya mengundi, dan tiada majikan boleh membuat apa-apa potongan daripada gaji atau saraan lain mana-mana pemilih itu, atau mengenakan ke atasnya atau menuntut daripadanya apa-apa penalti oleh sebab dia tidak hadir bekerja dalam tempoh itu. Mana-mana majikan yang secara langsung atau tidak langsung enggan membenarkan pekerjanya keluar mengundi boleh apabila disabitkan didenda sebanyak RM5,000 atau dipenjara selama 1 tahun sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subsection 25/3 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Maklumat-maklumat lain berhubung dengan pilihan raya umum ke-13 akan dikeluarkan dari masa ke semasa oleh ibu pejabat SPR atau pengarah-pengarah pilihan raya negeri atau pegawai-pegawai pengurus pilihan raya yang berkenaan. Sekian dimaklumkan dan terima kasih.